Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Very good morning to my student. Okay, today kita nak belajar tentang sight word part 5. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu hari ini hari apa? What day is today? Okay, today is Friday. Today is Friday, hari Jumaat bersamaan 13 hari bulan Ogos. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan 2021. Okey, hari ini kita belajar tambahan ataupun kita recall balik pembelajaran lepas dan hari ini adalah sight word part 5. Okey, sebelum itu jom kita nyanyikan lagu Hello Song bersama-sama. 1, 2, mula. Hello everyone. Hello everyone. Yippee! It's English time. Hello everyone. Alright. Okay. Jom kita tengok apa benda dalam ni. Okay. Learning objective. Okay, sama juga macam yang lepas. In the end of this lesson, all of you will able to listening, reading and speaking. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah ulang kaji. Ulang kaji sight word. Okay. Okay, jom kita baca sama-sama. Okay, kamu baca sama-sama bersama cikgu. Okay, ini. This. This. Look. Look. Is. Is. The. At. In. On. My. She. Okay, she. Ada semuanya. Ada 10. Alright, seterusnya. Kita ulang kaji sikit. Okay, words with the same vowel to consonant word patterns. Okay, sebelum ni kita dah belajar add, ought, it. Okay. Okay, untuk add, kita ada that, met, bet, had, set, and led. Okay, untuk ought, kita ada thought, hot, rot, caught, not hot. Okay, and the last one is it, sit, hit, pick, bit, fit, knit. Alright. Okay, ini ulang kaji. Kena ingat, yang mana yang tak boleh lagi tu kena baca ulang-ulang. Okay, seterusnya lesson 1. Kita ulang kaji lagi sekali ya. Okay. Lepas ni cikgu nak bagi soalan untuk kamu. Okay. The man is my dad. The man is my dad. Alright. Okay. Lelaki ini adalah ayah saya. Okay. Lesson number 1. Okay. Kamu dah baca sebelum ini. Okay. Seterusnya lesson number 2. The rat is bad. Okay. Tikus ini jahat. The rat is bad. Lesson number 3. Alright. Minggu lepas, minggu sebelum ini kita hanya belajar lesson 1 and 2. And okay, hari ini kita akan belajar lesson number 3. Okay, ikut cikgu baca sama-sama. My dad is mad at the rat. My dad is mad at the rat. Okay, ayah saya marah kepada tikus itu. Okay, my dad is mad at the rat. Okay, seterusnya. Kita nampak gambar tikus dalam balang. Okay. Look. Look. Lihat. Look. The rat is
in the pot. Look. Kata seruan. Dia suruh tengok. Tikus itu kat dalam bekas. Macam tu. Look. The rat is in the pot. Di dalam. Okay. Number 5. Okay. Number 5. Nampak gambar ayah. Nampak gambar tikus. Ayah tikus. Ayah tengah marah dekat tikus tu. Okey, ikut cikgu baca sama-sama. Dad is mad at the bad rat. Dad is mad at the bad rat. Okey, ayah sedang marah terhadap tikus itu. Nampak? Okey. Cerita dari mulanya yang sebelum ini, kalau kamu ingat lesson number 1 tu, kita cerita pasal seorang ayah. The man is my dad. Alright. Number 2, lesson number 2, the rat is bad. The rat is bad. Number 3, my dad is mad at the rat. Ayah marah dekat tikus. Sebab tikus tu nak curi makan cheese. Okay. Lepas tu last number 4. Look. The rat is in the pot. Lari. Tikus lari masuk dalam bekas. Lepas tu last one. Lesson number 5. Dad is mad at the bad rat. Itulah cerita. Cerita berkenaan ayah dan juga tikus. Okay. Now our exercise. Okay. Ini adalah exercise yang perlu kamu tulis di dalam kertas atau buku lah. Okay. Please fill in the blank with the correct sight words. Okay. Ini yang kita dah belajar dari lesson 1 until lesson 5. Okay, the man, apa dia? My dad. Okay, cikgu bagi jawapan satu jawapan. The man is. Okay. The man is my dad. Okay, itu contohlah. Lesson 1, the man is my dad. Okay, yang kedua. Apa dia yang kedua? Apa rat is bad? Yang ketiga, apa dad is mad? Apa the rat? Okay, cari jawapan. Okay, yang seterusnya. Look, the rat is apa the pot? Tadi cikgu dah sebut kan? And the last one, the last sentence is dad is mad at apa dia? Bad rat. Senang aja. Jawapan set word yang telah cikgu ajar sebelum ini dan juga hari ini. Kamu isi dan hantar kepada cikgu. Okey, itu saja untuk latihan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Assalamualaikum.